Okey, alhamdulillah. Oh, mana cakap Melayu ah? Okey, mami masuk. Nak tinggal kat Malaysia. Oh, pernah ke Malaysia? Mana? Johor. Yo. Berapa? Tiram. Oh, Pulau Tiram. Saya ada. Hari pertama bermula dengan langkah penuh harapan. Meninggalkan tanah air menuju bumi Kemboja. Setiap perjalanan mengajar kita bahawa dunia ini luas dan umat Islam berada di setiap penjuru bumi. Empat hari, sebuah perjalanan bukan sekadar melancong, tetapi mencari jejak sunnah, melihat pengorbanan dan merasai persaudaraan Islam di bumi Kemboja. Inilah kisah perjalanan kami. Setibanya kami di Kemboja, suasana sederhana menyambut kedatangan kami. Dari lapangan terbang Phnom Penh, kami meneruskan perjalanan selama hampir 3 jam menuju ke perkampungan Kampot. Sepanjang perjalanan, tersingkap keindahan alam dan kehidupan masyarakat yang sederhana, namun kaya dengan nilai kemanusiaan dan kesyukuran. Malam pertama di bumi asing, namun hati terasa dekat kerana di mana ada Islam, di situlah ada saudara. Tawakal lain itu. Dapat ke Allah. Allah mengatakan dia. Allah mengatakan dia amat. Dia tak mau apa. Tak makan. Kadang dia makan. Kita Islam. Kena dakwah ke Islam. Bukan Muslim dakwah Islam. Islam dakwah Islam. Logo mai họ cái con đó qua cái nhà đấy học hết nhà có là quen họ chứ rồi à nhà tôi vẫn coi là nào con nhà tôi cái nó bắt tôi con tê tôi con nó na. Bumi Kemboja bergema dengan takbir Aidiladha. Walau jauh dari tanah air, takbir tetap sama. Air mata syukur tetap sama, kerana umat ini disatukan oleh kalimah yang sama. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira
وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر من السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما الله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله أكبر ما ذكره الله أكبر ما ذكره الذاكرون ในថ្ងៃទាំងឡាយរបស់ Allah Subhanahu wa Ta'ala នោះគឺថ្ងៃបុណ្យរយៈអ៊ីឌុលអដ្ឋាដ៏ប្រពៃបុណ្យរយៈអ៊ីឌុលអដ្ឋាជាថ្ងៃមួយដែល Allah បានធ្វើឲ្យវាក្លាយទៅជារដូវកាលនៃការគោរពប្រតិបត្តិការរំលឹកដឹងគុណទៅចំពោះទ្រង់ថ្ងៃដែលបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណនៃសាសនាអ៊ីស្លាមនិងជាថ្ងៃដែលបងប្អូនអ៊ីស្លាមគ្រប់រូបបន្លឺសំឡេងនៃការទឹកវិតគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ Alhamdulillah selesai solat Idul Adha di kawasan kampung ni. Kita boleh lihat walaupun masjid di bersebelahan, mereka ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, solat hari raya tu di lapangan dan mereka solat di luar. Alhamdulillah. Taqabbalallah minkum salih amalikum. Romli Ini Romli, kita pernah rujui di Kamboja. Orang kuat kita, our strong man strongman Allah berkatinya. Ini ya jemaah Al-Aqfal. okey Taqabbalallah minna minkum salihul a'mal wa kullu antum bi khairin. Amin. Yazma awalan. Yang ini 100 hafal. Waalaikumsalam. Keadaan baru solat selepas solat Idul Adha 26 Mei 2026 hari Selasa hari ini. Lihatlah keadaan mereka, satu pengalaman yang berbeza di Kamboja, di perantauan, jauh perjalanan, luas pemandangan. InsyaAllah kita boleh ziarah sesama Islam kita di sini, bersilaturahmi. Innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman tu adalah bersaudara. Jadi kita yang ada di Singapura ada yang kelebihan dari segi wang, dari segi umur, dari segi tenaga. Marilah kita sumbangkan untuk Islam, insya-Allah. Tapi orang-orang kat sini lagi bergotong royong Ya, bergotong royong. Nanti kita nak lihat lembu-lembu kambing-kambing. Okey, mari. Di sini kami melihat sendiri betapa bernilainya secebis daging buat mereka yang memerlukan. Kadang kita lupa apa yang biasa bagi kita adalah nikmat besar bagi orang lain.